Okey ni Wira pada yang semalam yang malam buat lewat dia tak ada siap ah. Nampak ni. Yang ni yang dah tukar dia punya basil tanpa angkat head. Kalau nak tukar dia punya basil kita angkat head. Yang ni kita pakai dia punya special tool. Special tool ni dia akan tekan valve. Dia akan tekan valve tapi kita tak boleh buka ikutan kan. Kita kena buat 1 4 ataupun 2 3. Kita kena bagi piston TDC dulu baru kita boleh tekan dia punya keluar dia punya valve lah. Tu nampak tu. Ni yang aku dah tukar. Nampak ni basil yang lama. Kita nak tukar basil lah yang ni lah dia punya basil yang lama. Basil yang lama nampak. Ni aku baru buat 1 dengan 4. Dalam kita buka dia punya spring valve ni, dalam kita dah buka, kita cuci ya. Ni yang ni aku dah cuci. Tu. Dalam dah buka kita cuci lah bagi elok. Cuci dengan betul bagi elok. Lagi kita pasang balik lah. Ni dia punya pin clip. Ni tu. Sekarang ni jom kita sambung bagi perhabis dulu dia punya basil.